Kau ingat Japan tu je ke ada Ninja Turtle? Kita pun ada. Kau nak tahu apa? Jom kita kongsi. So hari ni aku nak kongsi dengan korang tentang silat kura-kura. Aku tahu, korang yang segelintir yang tengah tengok video ni mesti tak pernah dengar silat kura-kura ni kan. So, silat kura-kura ni apa? So, jom aku share. Silat kura-kura ni teknik dia mostly dia akan guna posisi yang rendah, slow and steady. Macam kura-kura, slow tapi santai. Tapi benda tu lah kadang yang bahaya. Silat kura-kura ni fokus dia adalah dari segi pertahanan dan serangan balas. Gerakan silat kura-kura ni nampak je lembut, tapi itu semua helah dia. Sekali dia menyerang, 10 orang pun boleh tumbang kalau kena dengan cara. And menurut sumber Perpustakaan Negara Malaysia dan juga dokumentari Warisan Silat Melayu, sebenarnya silat kura-kura ni berasal daripada Pantai Timur. And tak semua orang boleh belajar, and ada orang cakap silat ni diorang tak ajar secara terbuka. And korang jangan pergi mana-mandai dekat YouTube search belajar daripada YouTube. Tidak, korang kena berguru untuk belajar silat kura-kura ni. Okay? And fun fact, ada juga orang cakap silat kura-kura ni dipakai oleh pendekar yang menyamar menjadi sebagai orang yang lemah. Tapi bila dia kena serang je, dia buka silat kura-kura ni, memang tumbang semua habis. So kalau korang rasa bunyi silat ni macam pelik, korang kena ingat yang dalam dunia persilatan, yang nampak paling lembut tu lah kadang yang paling bahaya. Okay? So kalau maybe korang pernah tengok silat kura-kura ni depan mata, ataupun dalam family korang ada yang pernah belajar pasal silat kura-kura ni, cuba korang komen dekat bawah, kita orang nak tahu. So itu saja kita kongsi tentang silat kura-kura. Jangan lupa like, comment and share. Kita digital.